Ray dan saya dah mendarat di planet Hammer, di mana raksasa tengah sengit berperang dan perjuangkan bangsa maju yang bernama Rionis. Kedatangan Ray ke sini telah mengejutkan keturunan Ray Blood. Sekali lagi, kami dapat gambarkan macam mana pertempuran. Awak kenapa? Ray? Kenapa perkara buruk macam ni boleh berlaku pada aku? Akulah makhluk yang paling kuat dan tak ada siapa yang boleh kalahkan aku. Kalau aku Mano tak dekat sini, susah nak baiki kapal Ghost Star Dragon ni. Maaflah. Minta maaf untuk apa? Sebab melibatkan semua orang dalam perkara ni. Apa yang mengganggu awak, Ray? Hai.
Yang saya nampak, awak tak menyebabkan saya terlibat dalam apa-apa pun. Tambahan pula, awak tu salah seorang ahli kru saya. Dan saya pula sebagai ketua awak. Masalah awak merupakan masalah saya juga. Sebab itulah, kena cakap, jangan buat macam orang tak kenal. Bos, Selepas semua dah dibaik pulih, kita boleh balik. Betul tak? ya. Tapi sebelum kita balik, kena baiki dululah. Baik. Kita dah sampai ke destinasi kita. Tapi saya tak nampak pun planet yang kita cari-cari itu. Itu Saubini, ianya sistem solar 876. Adakah penolong rasa planet Hammer tu merupakan salah satu gugusan planet? Apa yang saya tahu sekarang ialah lelaki tu. Cepat, keluar dari sini. Saya nak minta untuk kali ketiga. Tolong masukkan koordinat untuk ke planet Hammer. Maaflah, saya tak boleh. Tapi awak aja yang nak memaksa-maksa saya. Kenapa tak tunjukkan apa masalah awak? Kalaulah saya bagi tahu pada awak semua yang awak tak berguna buat saya, tentu awak dah buang saya dari kapal. Saya buat ni untuk melindungi diri saya sendiri. Awak faham tak apa saya cakap ni? Jadi awak tak percaya pada kami semua? Tak percaya sangat. Apa tu? Kapal angkasa. Kapal milik makhluk asing Kale. Makhluk asing kill? Dia ialah waris Rionix. Letupkan dia dengan pelancar pedanium. Tidak. Saya tak nak ada pertempuran. Apa awak kata? Komando, enjin ke kuasa maksimum. Kita akan tinggal tempat ni sekarang ni juga. Baik. Nanti dulu. Jangan pergi. Dia tu Rionix, tahu tak? Kamu tak boleh biarkan dia hidup. Sistem tak boleh diaktifkan. Memang dah teruk pun. Jadi komando, tutup aja senjata tu. Tak ada kad dari ketua Z. Dan kita pun tak ada rakaman suara dia. Jadi kita tak boleh nak lancarkannya. Kenapa kau larikan diri dalam alam semesta yang luas ni? Awak tahu tak? Cuma mereka yang ada senjata terbaik aja yang boleh hidup. Tidak. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada kekuatan ketenteraan. Tak benar. Tak masuk di akal. Dalam 50 tahun lagi planet Boris akan dimusnahkan. Berjuang. Bawa tenang. Bawa tenang. Saya tahu macam mana perasaan awak. Awak tahu tak apa yang saya rasa? Ya. Kami sebagai manusia, sayangkan planet kami macam awak juga. Mari kita pergi. Walau apa pun saya tak dapat nak tetapkan koordinatnya. Susah pula nak betulkan. Malangnya tak boleh betulkan lah. Komando tu ahli sihir berkebolehan. Kemahiran saya ialah menjinakkan raksasa. Betul juga. Hai. Kenapa ni, Ray? Semasa saya lari dari planet Boris hari tu, red blood saya dah bangun. Saya pernah rasa kesaan ni. Saya dapat rasakannya bila saya hilang kawalan untuk mengawal diri saya. Masa itulah perasaan saya meluap-luap nak berlawan. Saya bersyukur awak takut jadi macam tu. Huh? Masa kami jumpa awak pertama kali di Boris, awak hanya pandai berjuang dengan raksasa saja. Tapi awak tak boleh nak terima kami semua. Ingat tak?
awak anggap yang kami ni musuh awak. Tapi tengoklah sekarang. Awak dah jadi salah seorang daripada kami. Kita menjadi kawan dalam satu perjuangan. Dan awak hargai ikatan persahabatan. Tapi kenapa nak takut? Kalau awak takut, awak hilang ikatan tu. Awak mesti kuatkan semangat awak tu. Saya berjanji pada awak. Awak akan selamat bersama dengan saya. Mari mulakan permainan tu. Itu raksasa Zeton ke tu? Ray! Ini bukan perjuangan untuk awak. Berhenti kat situ. Saya takkan benarkan awak naik kapal. Bertarung. Gemara! Kotak pertarungan dibuka. Baiklah, aku dah rasa kuasa sebenar ni. Seorang Rionix bumi memang layak lawan dengan aku. Bagus. Awak sedang berjuang dengan musuh yang kuat. Gemara! Gunakan gelombang getaran! Lagi! Melalui kawalan diri yang sempurna, dia dah menang. Dari segi mental, dia dah lebih kuat lagi. Nanti, awak baru je menentang dia kan? Iya, sekarang kami ambil serius. Bertarung! Gemara! Ya.
Gomora! Habiskan dia! Apa dia? Raksasa tu, dia tak boleh mati ke? Jadi sekarang kau dah bertambah kuat, ya? Jangan cabar saya. Awak yang minta! Kau ingat kau dah lebih kuat lagi? Tapi itu tak dapat membantu kau. Dia abadi ke? Takkanlah. Zeton tu satu jadi satu. Ini bermakna nampaknya tenaga kau dah semakin lemah sekarang ni. Aku akan bagi kau rehat panjang. jadi dia dah jadi hantu yang ini pula, ya? Kau bukanlah penjinak raksasa yang sebenar. Teruskan, bencilah pada ketua kau ni. Apa dia? Aku dah tersalah tengok ke? Hah? Ray! Cepat keluar, Ray!
Cepat keluar dari situ! Ray! Ray! Itu ialah Ray. Tunggu dulu, Ray! Ray! Ray!空に輝く幾千の星巡り合えてる奇跡あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ喜び伝え合える悲しみを分け合える疑うことのない絆溢れ出すこの想いは愛の印降り注ぐよ君の中に透き通るその瞳に夢を映そうどんな時も手をつないで永遠にHal pertarungan Mega Raksasa. Raksasa kali ni ialah Raksasa Ruang Galbarios. Dia boleh menghamburkan berbola api dari ketiga-tiga kepalanya. Tapi itulah senjata yang paling menakutkan sekali. Gelombang hipnosis yang menghuru-harakan lawannya. Secara teknikal, ia dipanggil binatang yang paling jahat. Tapi Kumano, macam mana awak boleh tahu banyak tentang Galbarios ni? Saya pun tak tahu. Okey, jumpa lagi.